Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Yasmin binti Yusof dari SMK Datuk Wan Muhammad Saman akan menerangkan bab 6 dalam kandungan subtopik 6.4 pengiraan kos penggunaan elektrik. Dalam standard pembelajaran kita pada hari ini 6.4.1 mendefinisikan maksud kecekapan tenaga dan 6.4.2 menyenaraikan contoh teknologi yang berkonsepkan kecekapan tenaga. Seterusnya, mentol manakah yang mempunyai kecekapan tenaga yang paling tinggi? Mentol A, mentol B atau mentol C? Mari kita lihat. Mentol C adalah mentol yang mempunyai kecekapan tenaga yang paling tinggi kerana ia adalah lampu LED. Tapi, mengapa? Mari kita lihat untuk kecekapan tenaga. Kecekapan tenaga ialah peratus tenaga input yang diubah kepada bentuk tenaga output yang berfaedah. Jadi, bagaimanakah untuk mengira kecekapan tenaga? Kecekapan tenaga boleh dikira dengan menggunakan formula kecekapan tenaga iaitu tenaga output yang berfaedah per dengan tenaga input yang dibekalkan darab dengan 100%. Seterusnya, mari kita lihat untuk contoh 1. Mari kita baca soalan contoh 1. Gambar foto di sebelah menunjukkan sebiji mentol berfilamen menyala. Berapakah kecekapan tenaga bagi mentol tersebut? 100 Joule tenaga elektrik input dibekalkan kepada mentol tersebut dan 8 Joule tenaga output yang berfaedah telah keluar dalam bentuk cahaya. Jadi, berapakah baki tenaga yang terlibat? So, kecekapan tenaga output per dengan tenaga input darab dengan 100%. Diberi tenaga output ialah 8 Joule dan tenaga input ialah 100 Joule darab dengan 100%. Dan kecekapan tenaga ialah 8%. Jadi, di sini, mari kita lihat 92 Joule tenaga output telah dibazirkan dalam bentuk tenaga haba. Seterusnya, contoh teknologi yang berkonsepkan kecekapan tenaga. Yang pertama, mari kita lihat untuk alat pencahayaan. Mentol yang pertama adalah lampu berfilamen yang menukarkan tenaga elektrik maksimum kepada tenaga cahaya sebanyak 10%. Mentol yang kedua adalah lampu jimat tenaga, iaitu menukarkan tenaga elektrik maksimum kepada tenaga cahaya sebanyak 50%. Seterusnya, lampu LED yang menukarkan tenaga elektrik maksimum kepada tenaga cahaya sebanyak 90%. Di sini, Malaysia menyokong penuh usaha Agensi Perlindungan Alam Sekitar Amerika Syarikat yang telah dilaksanakan pada tahun 1992 dengan melaksanakan program STAR, iaitu satu usaha untuk mengurangkan penggunaan tenaga dan pelepasan CHG seperti karbon dioksida metana, nitrus oksida dan pelbagai gas terfluorasi daripada loji kuasa. Dengan prosedur, semua mikrokomputer, paparan dan pencetak yang akan dibeli mestilah mematuhi energi STAR. Selaras dengan usaha ini, Malaysia juga telah melaksanakan satu program iaitu program pelabelan cekap tenaga yang telah dilaksanakan dan dikendalikan oleh Suruhanjaya Tenaga ST. Seterusnya, mari kita lihat untuk info tambahan. China yang mempunyai negara kepadatan penduduk yang tinggi juga telah membina bangunan cekap tenaga yang berketinggian 632 meter. Ia adalah yang tertinggi di China dan bangunan yang ketiga tertinggi di dunia selepas Menara Burj Khalifa dan Menara Merdeka. Menara ini direka untuk mencapai pengurangan penggunaan tenaga sebanyak 21% berbanding bangunan konvensional. Menara ini menggunakan pelbagai ciri cekap tenaga seperti fasad dua kulit, sistem pengudaraan berprestasi tinggi dan sistem penuaian air hujan yang membekalkan air tidak boleh diminum untuk pengairan dan penyejukan. Seterusnya, mari kita lihat untuk kesimpulan. Kecekapan tenaga ialah peratus tenaga input yang diubah kepada bentuk tenaga output yang berfaedah. Antara contoh teknologi yang berkonsepkan cekap tenaga ialah lampu berfilamen, lampu jimat tenaga dan lampu LED. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.